Untuk mengisi bahagian penilaian, anda perlu masuk ke mod sunting terlebih dahulu. Oleh itu, mulakan dengan menekan butang sunting. Scroll ke bawah untuk ke bahagian menilai. Di ruangan sisipan bahan penilaian atau huraian penilaian, anda boleh memasukkan maklumat dalam bentuk ayat, imej, video atau lampiran. Fitur-fitur berikut boleh digunakan mengikut keperluan. Anda juga boleh menggunakan tool yang disediakan untuk mencipta aktiviti pembelajaran. Bahan penilaian yang dimasukkan di bahagian ini boleh digunakan semula pada masa akan datang atau dijadikan sebagai panduan kepada guru-guru lain. Untuk memasukkan laporan PBD, tandakan kotak kecil di sebelah perkataan laporan PBD. Anda boleh mengisi maklumat dalam ruangan tersebut dengan memilih daripada pilihan yang disediakan. Jika maklumat yang diperlukan tiada dalam senarai, anda boleh menaik maklumat tersebut dan menekan butang Enter untuk memasukkannya ke dalam sistem. Setelah selesai mengisi maklumat, tekan butang tambah. Kemudian, tekan butang simpan untuk menyimpan maklumat tersebut.